Ramai orang kata, kalau simpan emas, nanti susah nak jual ke? Jangan lupa follow dan save video ini untuk rujukan akan datang. Sebenarnya emas fizikal lah simpanan paling mudah dicairkan. Dalam keadaan ekonomi tak menentu sekarang, bila terdesak, emas boleh jadi penyelamat. Kenapa emas mudah dicairkan? Sebab emas diterima di seluruh dunia. Tak kiralah anda berada di bandar, kampung atau luar negara, emas ada nilai. Contoh, simpan 10 gram emas, bila perlukan duit, boleh terus jual ke cawangan public gold atau melalui PG buyback. Duit masuk ke dalam akaun dalam masa 24 jam, bahkan kadang-kadang lebih cepat. Bandingkan dengan hartanah, PSB atau unit amanah, ambil masa nak cairkan. Simpanan dalam bank pula susut nilainya sebab inflasi. Tapi emas, ia kekal bernilai dan boleh dicairkan bila-bila masa tanpa prosedur yang rumit. Saya mentor kami, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq. Kalau hari ini anda perlu ada simpanan kecemasan, mula asingkan sedikit dan tukarkan kepada emas fizikal. Simpanan mudah cair ini bukan untuk orang kaya cepat, tapi sebagai backup yang bijak bila kita benar-benar perlukan. Okey, baik tuan-tuan yang mana berminat untuk simpan emas di public gold, boleh sahaja klik link di bio saya akan bantu anda sebaik mungkin. Ingat, perkongsian santai, tapi sampai jumpa anda di next video.